Kelas tamat lebih awal daripada yang dijadualkan. Sedang saya mengemas beg, saya terdengar bunyi pintu bilik air dibuka dan pada saat itu, dunia saya seakan terhenti. Nafas saya seakan terhenti melihat susuk tubuh seorang wanita yang muncul hanya dengan memakai jubah mandi berwarna putih. Titisan air yang jatuh dari rambutnya yang basah, garis bahunya yang terdedah dan segala-galanya mencipta satu pemandangan yang begitu memukau. Saya cuba mengalihkan pandangan, tetapi gagal. Sukar untuk saya percaya bahawa wanita ini benar-benar berusia 46 tahun ketika itu tualannya terjatuh ke lantai. Saat dia membongkok, lekuk tubuhnya yang terlihat di celah jubah mandinya membuatkan jantung saya terasa seperti akan meletup. Nafas saya menjadi kencang dan muka saya terasa panas membahang. "Cikgu okey ke? Muka cikgu nampak merah sangat." Suaranya menyedarkan saya kembali ke alam nyata. "Ah, ya. Saya okey," jawab saya tergagap-gagap lalu segera beredar dari rumah itu. Malam itu, saya tidak dapat melelapkan mata. Setiap kali saya memejamkan mata, bayangan itu kembali muncul. Apabila mata saya terbuka, saya hanya mampu merenung siling, bergelut dengan perasaan yang bercelaru. Nama saya Zikri, berumur 28 tahun. Walaupun saya merupakan graduan pendidikan bahasa Inggeris dari sebuah universiti terkemuka, saya sering gagal dalam temuduga untuk menjadi guru kerajaan. Untuk menampung perbelanjaan hidup, saya mula memberi tuisyen, mengajar subjek bahasa Inggeris dan matematik kepada pelajar sekolah menengah. Hari itu adalah hari pertama saya akan bertemu dengan pelajar baru saya yang tinggal di Mont Kiara. Ketika saya menekan loceng pintu di hadapan sebuah kondominium mewah, saya tidak pernah menyangka hidup saya akan berubah sepenuhnya. "Ya, siapa tu?" Suara yang kedengaran dari interkom itu begitu anggun. "Saya Cikgu Zikri, cikgu tuisyen." Pintu terbuka dan dia muncul di hadapan saya. Seketika, saya terasa seperti sukar untuk bernafas. Rambut hitamnya yang mengurai hingga ke bahu, penampilannya yang kemas tetapi tetap elegan. Sukar untuk saya percaya dia 18 tahun lebih tua daripada saya. "Selamat datang, Cikgu Zikri, kan?" tanyanya dengan lembut. "Ya, saya. Saya Sofia, Ibu Danish, silakan masuk." Dia menghulurkan tangan untuk berjabat. Apabila tangan saya menyentuh jemarinya yang lembut, satu debaran aneh mengalir ke seluruh tubuh saya. Dia membawa saya ke ruang tamu. Rumah itu luas dan kemas tersusun. "Danish, cikgu dah sampai," panggilnya ke arah sebuah bilik. Pintu bilik terbuka dan seorang pelajar sekolah menengah keluar. "Selamat sejahtera," sapa saya terlebih dahulu. "Duduklah, kita belajar dengan cikgu." Danish duduk di meja belajar dan saya mengambil tempat di sebelahnya. Ibu Danish menghidangkan teh. "Minumlah, cikgu." "Terima kasih." Walaupun dia kembali ke dapur, perhatian saya terus tertumpu kepadanya. Susuk tubuhnya dari belakangan ketika sedang membasuh pinggan mangkuk asyik menarik perhatian saya. Saya perlu fokus, tetapi fikiran saya terus melayang. Kelas pun bermula. "Danish nampaknya agak lemah dalam subjek matematik. Bahagian ni, kamu kena selesaikan macam ni. Faham tak?" "Ah, ya. Faham." 1 jam berlalu dan tiba waktu rehat. Ibu Danish datang membawa buah-buahan. "Makanlah buah ni, cikgu." "Oh, terima kasih." Dia duduk sebentar di sebelah saya dan haruman lembutnya menusuk hidung saya. "Danish memang lemah sikit matematik. Tolong ya, cikgu." "Saya akan buat yang terbaik." "Cikgu umur berapa?" 28 tahun. "Oh, muda lagi." Beza umur cikgu dengan Danish cuma 14 tahun. "Ya." Senyumannya sekali lagi membuat hati saya berdebar. Kenapa wanita ini begitu cantik? Fikir saya sambil menamatkan kelas. Selepas kelas, saya mengemas beg saya. "Kalau begitu kita jumpa lagi minggu depan." "Baiklah. Hati-hati jalan." Dia menghantar saya sehingga ke pintu depan. Sebaik sahaja saya melangkah keluar, dia berkata, "Cikgu, tolong tengok-tengokkan Danisha. Saya harapkan cikgu." "Jangan risau, puan." Sepanjang perjalanan turun dengan lift, fikiran saya hanya dipenuhi dengan bayangannya. Kenapa Ibu Danish asyik muncul dalam fikiran saya? Keadaan yang sama berterusan walaupun setelah saya pulang ke rumah. Walaupun berbaring di atas katil, wajahnya jelas terbayang di mata saya. Dia ibu pelajar aku. Tak boleh macam ni. Tetapi saya tidak dapat mengawal perasaan saya. Malam itu saya langsung tidak dapat tidur lena.
Seminggu kemudian, tiba hari tuition kedua. Saya tiba lebih awal daripada biasa. Cikgu selamat datang. Dia menyambut saya dengan mesra dan hari ini dia kelihatan lebih cantik. Selamat sejahtera. Kelas bermula. Dan Danish menunjukkan peningkatan berbanding minggu lepas. Bagus, Danish. Cepat faham. Ya. Sebab cikgu ajar bagus. Kira-kira sejam kemudian, telefon bimbit Danish berdering. Mama, kawan Danish panggil. Ada hal penting. Boleh Danish keluar sekejap? Ibunya mengangguk. Pergilah. Minta izin dengan cikgu. Cikgu, saya keluar dalam 30 minit. Boleh? Danish bergegas keluar dari rumah. Tinggallah saya berdua dengan ibunya. Minta maaf ya cikgu. Budak tu tiba-tiba saja. Tak apa puan. Saya boleh tunggu. Kalau macam tu, saya buatkan air lagi untuk cikgu. Dia pergi ke dapur dan saya menunggu sambil membaca buku. Kira-kira 10 minit berlalu. Cikgu, saya nak mandi sekejap. Ya, tak lama. Baiklah puan. Jangan tergesa-gesa. Saya terdengar bunyi pintu bilik air ditutup, diikuti dengan bunyi pancuran air. Saya cuba menumpukan perhatian pada buku, tetapi fikiran saya asyik melayang. Apa yang sedang berlaku di dalam sana sekarang? Saya menggelengkan kepala dan mula mengemas beg. Ketika itulah pintu bilik air terbuka. Dah nak balik ke, cikgu? Saya mengangkat kepala dan pada saat itu seluruh tubuh saya kaku. Dia berdiri di situ hanya dengan jubah mandi putih. Titisan air jatuh dari rambutnya yang basah dan bahu serta lehernya yang terdedah kelihatan begitu jelas. Ya. Saya cepat-cepat mengalihkan pandangan tetapi jantung saya sudah berdegup kencang. Danish belum balik lagi. Tunggulah sekejap lagi. Dia berjalan ke ruang tamu dan pada saat itu, tualanya terjatuh ke lantai. Apabila dia membungkuk untuk mengambil tuala, jubah mandinya terselak dan tanpa sengaja saya melihat lebih daripada yang sepatutnya. Nafas saya terasa sesak, susuk tubuhnya yang sempurna langsung tidak kelihatan seperti wanita berusia 46 tahun. Cikgu, ya, jawab saya terkejut. Muka cikgu merah sangat. Cikgu tak sihat ke? Oh, cuaca agak panas sikit. Nak saya pasang pendingin hawa? Tak perlu. Tak apa. Saya menggenggam beg saya dengan erat, tangan saya basah berpeluh. Dia tersenyum lalu masuk ke biliknya. Saya pakai baju sekejap, pintu bilik ditutup. Saya menarik nafas dalam-dalam. Sabar, Zikri. Sabar. Tetapi ia tidak berkesan. Pemandangan tadi terus berputar di dalam kepala saya. 5 minit kemudian dia keluar setelah siap berpakaian. Cikgu nak kopi? Ya, terima kasih. Dia membancuh kopi dan duduk di sebelah saya. Cikgu, Danish nampak banyak peningkatan, kan? Ya, dia belajar dengan tekun. Syukurlah. Semua ini berkat cikgu. Mungkin kerana baru lepas mandi, harumannya terasa lebih kuat. Saya rasa seperti hendak gila. Saya meneguk kopi dengan laju. Ketika itu, pintu depan terbuka. Danish sudah pulang. Danish dah balik. Oh, dah balik. Mari kita sambung belajar. Dalam hati, saya menarik nafas lega. Selama 30 minit berikutnya, saya mengajar bersungguh-sungguh, tetapi sukar untuk fokus. Kelas tamat dan saya bangun untuk pulang. Kalau begitu, kita jumpa lagi minggu depan. Baiklah, hati-hati. Dia menghantar saya ke pintu. Ketika saya sedang memakai kasut, dia berkata, Cikgu, maafkan saya sebab tak sopan tadi ya. Keluar dari bilik air macam tu. Tak apa. Lain kali saya akan lebih berhati-hati. Dia menunjukkan riak wajah bersalah tetapi saya pula yang menjadi lebih kalut. Tak mengapa, sungguh, kalau begitu, saya minta diri dulu. Saya bergegas keluar dari rumah itu. Di dalam lift, saya bersandar pada dinding sambil melepaskan keluhan panjang. Malam itu, sekali lagi saya tidak dapat tidur. Setiap kali saya memejamkan mata, Ibu Danish muncul dalam fikiran saya. Pemandangan selepas dia mandi. Aku ni dah gila ke? Tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mula menanti-nantikan minggu hadapan. Mulai minggu berikutnya, suasana mula berubah. Selepas kelas, semasa saya mengemas beg, Ibu Danish bersuara. Cikgu, makan malam di sini. Tak apalah, Puan. Danish pun ajak makan sekali. Makan biasa-biasa saja. Sukar untuk saya menolak. Kami bertiga duduk mengelilingi meja makan. Makanlah banyak-banyak, cikgu. Dia tidak henti-henti meletakkan lauk ke dalam pinggan saya. Sikapnya begitu mesra. Walaupun agak kekok, saya makan dengan berselera.
Mama masak sedap, kan? Tanya Danish. Inish, ya, sedap sangat. Selalu makan seorang diri, bosan juga. Bila cikgu ada, seronok sikit, katanya sambil tersenyum, membuat hati saya terasa hangat. Selepas makan, Danish masuk ke biliknya. Tinggallah saya dan ibunya di ruang tamu. Nak minum kopi? Boleh juga. Terima kasih. Dia menghidangkan kopi dan kami duduk bersebelahan di atas sofa. Cikgu, kenapa cikgu beri tuition? Cikgu kan graduan universiti ternama. Kenapa tak kerja pejabat? Saya tak dapat kerja. Lepas beberapa kali gagal, saya hilang keyakinan diri. Cikgu masih muda. Jangan terlalu tergesa-gesa. Bukan senang, Puan. Pandangan matanya begitu hangat. Nampaknya cikgu pun sedang melalui waktu yang sukar. Puan pula bagaimana? Suami Puan, saya bertanya dengan berhati-hati. Kami dah bercerai 5 tahun lepas. Sekarang dah biasa hidup seorang. Suaranya kedengaran sayu. Saya ingin memujuknya. Puan tak rasa sunyi, terutama waktu malam. Suasana menjadi sepi seketika. Dia menyambung, tapi nasib baik ada Danish. Cikgu tinggal seorang diri kan? Ya, di bilik sewa. Keluarga? Di Johor Bahru. Kadang-kadang telefon saja. Kalau macam tu, waktu hari raya pun seorang diri? Ya. Leceh nak ulang-alik. Dia mengangguk. Kita ni ada banyak persamaan ya. Pandangan kami bertemu. Saya merasakan wujudnya satu ikatan pemahaman yang aneh. Kata-katanya membuatkan jantung saya berdegup kencang. Pada suatu malam Jumaat, selepas kelas dan makan malam, Danish kelihatan letih dan masuk tidur awal. Danish nampak penat sejak kebelakangan ni. Mungkin sebab musim peperiksaan pertengahan tahun, dia mengeluarkan sebotol wain. Cikgu, boleh minum wain? Boleh, sikit. Teman saya minum, ya. Dah lama saya tak berbual dengan sesiapa. Dia menuangkan wain ke dalam gelas. Kami bersulang. Selepas segelas wain, suasana menjadi lebih santai. Cikgu, boleh saya tanya jujur? Boleh. Tanyalah apa saja. Cikgu ada teman wanita? Saya menggeleng. Tak ada. Tak ada masa nak cari. Muda dan kacak, kenapa tak ada? Puan puji lebih-lebih pula. Saya serius. Dia merenung saya, membuatkan muka saya terasa panas. Puan sendiri tak ada fikiran nak kahwin lagi. Entahlah. Umur pun dah meningkat. Langsung tak nampak macam tu. Dia ketawa dan senyumannya begitu menawan. Bila cikgu cakap macam tu, saya rasa gembira. Sebotol wain habis diminum. Saya melihat jam. Sudah pukul 11 malam. Dah lewat. Saya kena balik. Hati-hati jalan. Dia menghantar saya ke pintu. Ketika saya membuka pintu, dia memegang tangan saya. Cikgu, minggu depan datang lagi, ya? Mestilah datang. Kelas kan? Bukan untuk tuition. Pandangan matanya serius. Saya seolah-olah faham maksudnya. Baiklah, saya akan datang. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Pandangan matanya yang terakhir terus terbayang. Adakah dia berminat dengan aku? Seminggu berlalu. Setiap hari saya memikirkan ibu Danish. Saya hanya menunggu hari tuition. Adakah ini cinta? Saya tidak mahu mengakuinya, tetapi saya tidak dapat menafikannya. Saya sudah jatuh suka padanya, tetapi ada masalah, beza umur 18 tahun. Dan dia ibu kepada pelajar saya. Ini adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Hari tuition pun tiba. Saya tiba lebih awal daripada biasa. Cikgu, awal sampai hari ni. Dia menyambut saya dengan mesra dan hari ini dia kelihatan lebih cantik. Saya habis kerja awal hari ni. Kalau macam tu, minum kopi dulu. Danish tengah mandi. Saya duduk di sofa. Dia menghidangkan kopi dan duduk di sebelah saya. Cikgu, muka cikgu nampak ceria sekarang. Jauh lebih baik berbanding masa mula-mula datang dulu. Mungkin sebab Puan Sofia, kata saya tanpa berfikir, membuatkan matanya membulat. Sebab saya? Tak. Maksud saya menjadi kalut. Dia ketawa. Saya bergurau saja, tapi dia berhenti seketika. Saya pun selalu menantikan hari cikgu datang, bila seorang diri, sunyi. Bila cikgu datang, rumah ni rasa lebih ceria. Itu adalah satu pengakuan. Jantung saya berdegup laju. Saya baru sahaja hendak membalas, tetapi Danish keluar dari biliknya. Cikgu, dah lama tunggu. Tak apa, masanya kurang tepat. Kelas bermula, tetapi hari itu berbeza daripada biasa.
Saya asyik terfikir tentang ibunya. Begitu juga dengannya, dari dapur dia asyik memandang ke ruang tamu. 2 jam berlalu dan kelas tamat. Danish, jangan lupa kerja rumah. Baik, Mama. Danish masuk ke biliknya. Sekali lagi, kami tinggal berdua. Cikgu, makan malam hari ni. Hari ni saya ada hal lain. Saya berbohong. Saya mahu melarikan diri. Perasaan ini menakutkan saya. Oh, macam tu. Sayangnya, dia kelihatan kecewa. Saya berjalan ke pintu depan. Ketika saya hendak memakai kasut, dia bertanya, "Cikgu, adakah saya membebankan cikgu?" "Tak, langsung tak." "Kalau macam tu, kenapa cikgu macam mengelak dari saya kebelakangan ni?" Suaranya bergetar. "Bukan mengelak, cuma, adakah saya nampak macam perempuan pelik?" Dia memandang saya tepat, matanya berkaca. Saya tahu perempuan umur 46 tahun tak patut berkelakuan macam ni, tapi saya tak dapat kawal. Saya memegang tangannya. "Puan bukan orang pelik." Habis tu, saya pun rasa benda yang sama. Itu adalah pengakuan saya. Matanya membulat. "Betul ke?" "Ya." "Sejujurnya, saya fikirkan puan setiap hari. Saya hanya menunggu hari tuition." "Saya pun." Tangan kami digenggam erat. "Tapi, kita..." Saya tidak menghabiskan ayat saya. "Beza umur?" "Ya, 18 tahun." "Saya tahu. Saya tahu ini pelik. Ibu pelajar tak patut buat macam ni pada cikgunya." Air matanya mula berlinangan. "Tapi saya tak boleh buat apa-apa. Hati saya." Saya memeluknya. Dia membalas pelukan saya dengan erat. Saya pun tak boleh buat apa-apa. Kami berdiri begitu untuk seketika, tiada kata-kata yang diperlukan. Saya yang melepaskan pelukan terlebih dahulu. "Saya balik dulu untuk hari ni, baiklah. Fikirkanlah tentang hubungan kita." "Baik." Saya melangkah keluar. Di dalam lift, jantung saya berdebar kencang. Adakah ini benar-benar akan bermula? Saya pulang ke rumah. Walaupun berbaring di atas katil, saya tidak dapat tidur. Telefon saya berbunyi. Ada mesej masuk. "Cikgu, saya dah buat keputusan. Umur tak penting." "Saya suka cikgu." Tangan saya menggigil. Saya membalas. "Saya pun. Saya suka Sofia." Selepas menghantar, saya sedikit menyesal. Tetapi itu adalah kebenaran. Mesej lain masuk. "Kita jumpa minggu depan." Hari Danish pergi kelas tambahan. "Kita berdua saja." Saya membalas. "Baiklah, saya akan tunggu." Malam itu terasa begitu membahagiakan. Walaupun takut, perasaan teruja lebih menguasai diri. Seminggu terasa begitu lama. Setiap hari saya menantikan hari itu. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Malam Rabu, ketika Danish pergi ke kelas tambahan. Saya masuk ke dalam rumah. Sofia sedang menunggu. "Dah sampai?" "Ya." Kami memberi salam dengan kekok. "Hari ini bukan lagi sesi tuition. Duduklah. Saya dah siapkan makan malam." Makanan terhidang di atas meja, kelihatan disediakan dengan penuh teliti. "Kenapa susah-susah?" "Tak apa. Saya memang nak buat." Kami makan malam berdua. Pada mulanya, suasana senyap. Perbualan tidak lancar. "Sedap." "Syukurlah." Selepas makan, kami beralih ke sofa. Kami minum wain segelas seorang. "Cikgu, adakah apa yang kita buat ni betul?" Dia kelihatan risau. Saya pun tak tahu. Saya memegang tangannya. Tapi saya tak nak menyesal. Jarak antara kami semakin rapat. Dia menyandarkan kepalanya di bahu saya. "Saya sunyi selama 5 tahun ni. Sekarang awak tak seorang lagi." Saya memeluk Sofia. Terasa hangat. Terdengar bunyi hujan di luar. Rupa-rupanya hujan sudah mula turun. "Hujan." Dia memandang saya. Saya juga memandangnya. Zikri. Bibir Sofia semakin dekat. Dan akhirnya bersentuhan. Ciuman pertama kami. Perlahan dan lembut. Mungkin ini adalah sentuhan yang dirasainya semula selepas 5 tahun. Ciuman berakhir. Nafas kami berdua tercunggap-cunggap. "Kita ke bilik?" tanyanya dengan suara bergetar. "Awak betul-betul tak apa-apa?" "Ya." Kalau dengan Zikri, saya tak apa. Dia memegang tangan saya dan bangun. Kami menuju ke bilik tidur. Pintu ditutup. Malam itu, kami berkongsi kesunyian masing-masing. Beza umur 18 tahun, status sebagai ibu pelajar. Semua itu tidak lagi penting. Hanya dua insan yang kesunyian saling bersandar antara satu sama lain. Masa berlalu. Kami berbaring bersebelahan. Sofia berada dalam pelukan saya. "Awak tak menyesal?" tanyanya perlahan. "Langsung tak.
Saya memeluknya dengan lebih erat. Sudah 5 tahun. Sejak saya bersama seseorang macam ni. Bagi saya ini kali pertama. Rasa sebegini indah. Betul ke? Ya. Saya ikhlas. Dia tersenyum. Senyuman yang penuh kebahagiaan. Lepas ni macam mana? Entah. Buat masa ni, kita kena rahsiakan. Kalau Danish tahu. Tak apa. Kita boleh jelaskan padanya perlahan-lahan. Betul juga. Bunyi hujan terus kedengaran di luar. Kami tertidur sambil berpelukan. Saya terjaga pada waktu subuh. Saya melihat Sofia yang sedang tidur di sebelah saya. Wajahnya kelihatan begitu damai. Dia benar-benar cantik, fikir saya. Saya membelai rambutnya dengan lembut. Dia membuka mata. Tak tidur? Terlalu bahagia. Saya pun, kami berciuman lagi. Dan sekali lagi, kami menginginkan satu sama lain. Pagi menjelang. Saya terpaksa pulang sebelum Danish balik dari kelas. Hati-hati jalan. Baiklah, nanti saya hubungi. Kami berkongsi ciuman terakhir di pintu. Saya pulang ke rumah. Sambil mandi, saya tidak berhenti tersenyum. Aku benar-benar dah jatuh cinta. Mesej masuk ke telefon saya. Zikri, saya sayang awak sangat-sangat. Saya membalas, saya pun sayang awak. Sofia, hubungan baru telah bermula. Satu cinta yang rahsia, tetapi manis. Sejak hari itu, hubungan kami berubah sepenuhnya. Di luar, kami adalah cikgu dan ibu pelajar, tetapi secara diam-diam, kami adalah pasangan kekasih. Selepas kelas tuition, Danish akan masuk ke biliknya. Tinggallah saya dan Sofia di ruang tamu. Terima kasih untuk hari ini, awak juga. Kami duduk bersebelahan di sofa, menggenggam tangan dengan erat. Saya rindu awak, saya pun. Tetapi kami perlu berhati-hati kerana Danish ada. Ciuman pun terpaksa dilakukan secara sembunyi. Nanti bila Danish dah tidur, saya telefon. Baik, saya tunggu. Saya pulang ke rumah kira-kira pukul 11 malam. Telefon berdering. Dah tidur? Belum. Tengah tunggu. Kami berbual setiap malam. Kadang-kadang sehingga subuh. Pada hujung minggu, kami akan berjumpa di tempat yang jauh. Berjumpa di sekitar Mount Kiara terlalu berisiko. Kita nak pergi mana? Nak pergi Port Dickson. Kami memandu ke Port Dickson. Berjalan di tepi pantai sambil berpegangan tangan. Saya bahagia. Saya pun. Kami berciuman sambil memandang laut. Di tempat yang tiada siapa kenal, kami bebas. Tetapi apabila kembali ke Kuala Lumpur, kami perlu berhati-hati semula. Satu hari, Danish bertanya, Mama, ada apa-apa yang baik berlaku kebelakangan ni? Muka Mama nampak ceria. Sofia terkejut. Tak ada apa. Cuma rasa gembira. Mama ada teman lelaki baru, ya? Apa kamu merepek ni? Dia cuba berdalih sambil ketawa, tetapi katanya hatinya berdebar kencang. Danish macam dahsyat sesuatu, kita kena lebih berhati-hati. Saya menerima mesej daripadanya. Pada sesi tuition berikutnya, kami lebih berwaspada. Saya tidak berani bertentang mata dengan Sofia. Selepas kelas, Danish bertanya, Cikgu, apa pendapat cikgu tentang mama saya? Maksud kamu? Dia cantik, kan? Saya tergamam. Ya, betul. Mama dah lama seorang diri. Saya nak carikan seseorang yang baik untuk dia. Oh, begitu. Perasaan saya bercelaru. Danish hanya mahu ibunya bahagia, tetapi dia tidak tahu orang itu adalah saya. Selepas Danish masuk ke bilik, Sofia berkata, Maafkan saya. Danish tanya soalan pelik kan? Tak apa. Dia anak yang baik. Dia risaukan saya. Nampaknya, satu hari nanti kita kena beritahu dia. Saya takut, apa agaknya reaksi dia. Sofia kelihatan risau. Saya memegang tangannya. Kita bersedia perlahan-lahan. Semuanya akan baik-baik saja. Sebulan berlalu. Kami meneruskan hubungan rahsia kami. 2 bulan berlalu. Hubungan kami semakin mendalam. Tetapi Danish mula merasa ada sesuatu yang tidak kena. Mama, Cikgu Zikri kerap datang sekarang, ya? Kan ada kelas tuition. Hari tak ada tuition pun dia datang. Sofia menjadi panik. Oh, dia singgah sekejap saja. Danish memandangnya dengan curiga. Pada suatu hari Sabtu, Danish memberitahu dia ada kelas tambahan. Saya datang ke rumah. Hari ni Danish tak ada, kan? Ya, dia ada kelas. Kami duduk di sofa sambil menonton filem. Kami sedang berpelukan. Tiba-tiba, kedengaran bunyi pintu depan dibuka.
Mama, Danish dah balik. Danish pulang lebih awal. Kami cepat-cepat melepaskan pelukan, tetapi sudah terlambat. Danish masuk ke ruang tamu. Dia melihat kami berdua. Cikgu. Danish, dah balik? Kata Sofia dengan suara gemetar. Kenapa cikgu ada di sini? Danish memandang kami silih berganti. Posisi kami yang duduk rapat di sofa, suasana yang kekok, jangan-jangan wajah Danish berubah tegang. Danish, Mama nak cakap sikit. Sofia bangun. Tak nak. Jerit Danish. Mama, jangan kata Mama dengan cikgu. Danish, bertenang. Bertenang? Apa semua ni? Danish berlari masuk ke biliknya. Pintu dihempas kuat. Sofia mula menangis. Saya memeluk Sofia, biar saya cakap dengan dia. Awak pasti, saya kena. Saya mengetuk pintu bilik Danish. Danish, ni cikgu. Boleh kita cakap sekejap? Pergilah, tolonglah. 5 minit saja. Pintu terbuka. Danish berdiri di situ dengan mata yang merah. Masuklah. Saya masuk ke bilik dan duduk di sebelahnya. Maafkan cikgu. Maaf untuk apa? Sebab sembunyikan perkara ni. Cikgu tahu kamu terkejut. Danish tidak menjawab. Sejak bila? 2 bulan lepas. Jadi, selama ni cikgu berbohong? Maafkan cikgu. Cikgu tak tahu macam mana nak beritahu. Mama pula, Mama tahu. Mestilah, kami bercinta. Danish menggelengkan kepala. Peliklah, cikgu 28, Mama 46. Umur tak penting. Tapi, Danish, cikgu betul-betul sayangkan Mama kamu. Cikgu cinta dia. Pandangan saya serius. Mama pun? Ya. Mama pun cintakan cikgu. Danish mengeluh. Mama nampak gembira. Ya, dia sangat gembira. Danish berfikir sejenak. Mama dah 5 tahun seorang diri. Sejak ayah tinggalkan kami. Cikgu tahu. Saya nampak dia sunyi. Saya rasa bersalah. Suara Danish bergetar. Itu bukan salah kamu. Tapi saya nak tengok Mama senyum. Saya memegang bahu Danish. Cikgu pun nak bahagiakan Mama kamu. Danish memandang saya. Betul ke? Ikhlas dari hati cikgu. Cikgu akan kahwin dengan dia. Saya mengangguk. Cikgu ada fikirkan. Kalau kamu tak kisah. Danish mula menangis. Kalau Mama gembira. Saya pun gembira. Saya memeluk Danish. Dia menangis dalam pelukan saya. Terima kasih, Danish. Tapi, cikgu. Ya? Lepas ni saya nak panggil apa? Cikgu, pakcik, panggillah apa yang selesa. Kalau macam tu, boleh saya panggil abang? Saya tersenyum. Boleh, panggil abang. Kami berdua keluar dari bilik. Sofia sedang menangis di ruang tamu. Mama. Danish. Danish memeluk ibunya. Tak apa, Ma. Danish faham. Kalau Mama gembira, Danish pun gembira. Sofia menangis teresak-esak. Saya juga menitiskan air mata. Kami bertiga duduk di ruang tamu. Jadi, apa rancangan lepas ni? Tanya Danish. Kita akan fikirkan perlahan-lahan. Bertiga bersama-sama. Okey. Krisis telah berakhir. Kini, satu permulaan baru menanti. Selepas Danish menerima hubungan kami, segalanya berubah. Kami tidak perlu lagi bersembunyi. Abang, malam ni nak makan apa? Danish memanggil saya abang. Pada mulanya kekok, tetapi lama-kelamaan menjadi biasa. Danish nak makan apa? Ayam goreng. Kami bertiga memesan ayam goreng. Rasanya seperti sebuah keluarga yang sebenar. Sebulan berlalu, saya membuat keputusan. Sofia, saya nak cakap sikit. Ya, ada apa? Saya nak kahwin dengan awak. Matanya membulat. Danish pun dah setuju, tapi beza umur kita. Tak penting. Sebab saya cintakan awak. Saya memegang tangannya. Saya pun nak kahwin dengan Zikri. Kalau macam tu, jom kita kahwin. Kami berciuman. Danish keluar dari biliknya. Wah, dah melamar ke? Mama dah setuju. Tahniah. Danish kelihatan gembira. Persiapan perkahwinan bermula. Saya perlu berjumpa dengan ibu bapa saya. Zikri, betul ke beza umur kamu 18 tahun? Ibu saya terkejut. Betul, Mak. Tapi dia wanita yang sangat baik. Bawalah dia jumpa Mak. Saya membawa Sofia bertemu ibu bapa saya. Sofia kelihatan gementar. Makcik, apa khabar? Nampak muda betul. Betul ke umur 46? Ya, makcik, maafkan saya. Apa yang nak dimaafkan? Tolong jaga anak makcik baik-baik, ya.
Ibu saya memegang tangan Sofia. Terima kasih makcik, Danish juga ada bersama. Ibu bapa saya menyambutnya dengan mesra. Wah, kita dah dapat cucu. Apa khabar, nenek? Baiknya budak ni. Seluruh keluarga merestui kami. Kini, hanya majlis perkahwinan yang tinggal. 3 bulan kemudian, kami mengadakan majlis perkahwinan yang sederhana, hanya menjemput orang-orang terdekat. Sofia muncul dengan gaun pengantin. Dia kelihatan begitu cantik. Saya menitiskan air mata. Awak cantik sangat. Terima kasih. Majlis berjalan tanpa jurunikah rasmi. Saya melafazkan ikrar terlebih dahulu. Saya, Zikri, berjanji akan mencintai dan menjaga Sofia sepanjang hayat saya. Saya, Sofia, berjanji akan mencintai dan bersama Zikri sepanjang hayat saya. Kami menyarungkan cincin dan berciuman. Para tetamu bertepuk tangan. Tahniah. Danish naik ke pentas. Saya nak bagi ucapan sikit. Semua orang senyap. Mama, dah 5 tahun Mama seorang diri kan? Danish minta maaf. Suara Danish bergetar. Tapi sekarang Abang Zikri dah ada. Abang akan bahagiakan Mama. Abang, tolong jaga Mama saya baik-baik. Ya. Saya mengangguk. Selamat berbahagia untuk kamu bertiga. Tepukan gemuruh bergema. Sofia menangis. Saya juga turut menangis. Selepas majlis, kami bertiga pulang ke rumah. Sekarang kita dah jadi keluarga sebenar. Ya, keluarga sebenar. Danish tersenyum. Tapi, bang, bila saya nak dapat adik? Sofia mencubit Danish. Semua orang ketawa. 6 bulan berlalu. Saya mendapat pekerjaan baru di sebuah syarikat berkaitan pendidikan. Sofia tetap cantik menawan. Selepas berkahwin, dia nampak lebih muda. Danish sudah masuk sekolah menengah atas. Keputusan peperiksaannya juga semakin baik. Semua ni berkat abang. Kamu yang usaha, kan? Kami bertiga hidup bahagia. Pada suatu petang Ahad, kami bertiga berkumpul di ruang tamu. Jom kita ambil gambar, kata Sofia sambil mengeluarkan telefonnya. 1, 2, 3. Senyum. Klik. Di dalam gambar, kami bertiga tersenyum. Sebuah keluarga yang sebenar. Awak bahagia? Saya bertanya kepada Sofia. Mestilah. Sangat bahagia. Saya pun. Danish menyampuk. Saya pula. Kamu pun bahagia, kan? Ya, sangat bahagia. Kami bertiga ketawa. Beza umur 18 tahun. Guru tuition dan ibu pelajar. Siapa pun akan kata ia gabungan yang pelik, tetapi mereka bahagia kerana dalam cinta sejati, umur tidak penting. Bermula dari sesi tuition yang tidak disengajakan, pertemuan tidak sengaja selepas mandi dan cinta yang berputik, kini mereka adalah sebuah keluarga yang sempurna. Kisah kita pada hari ini berakhir di sini. Kadang-kadang, kita bertemu cinta sejati di tempat yang tidak dijangka. Jika ada keikhlasan yang mampu mengatasi segala syarat, termasuk umur dan keadaan, anda sedang mendengar cerita ini dari mana? Jika ada yang sudi mendengar hingga ke akhir, jangan lupa untuk tekan butang langgan suka dan notifikasi. Jika anda menikmati video ini, sila tinggalkan komen di bawah dan beritahu kami dari mana anda menonton. Sedikit perhatian daripada anda memberi kami kekuatan yang besar untuk meneruskan perjalanan ini. Terima kasih.